Kenapa Babahas dah lama tak buat konten pasal eczema ni? Asyik buat konten pasal kulit sensitif je. Sebenarnya kita as orang yang buat review produk, ada brand-brand produk yang sebenarnya tak bagi untuk kita menggunakan terma eczema. Untuk siapa yang kenal Babahas, daripada dulu lagi memang kita buat perkongsian tentang eczema lah. Dan eczema ni menjadi satu niche konten untuk brand Babahas. Cuma ada video-video yang saya terpaksa untuk tidak menggunakan perkataan eczema tu dan digantikan dengan kulit sensitif, kulit kering. Sebab apa? Sebab produk-produk yang kita cuba nak promote ataupun kita cuba nak recommend adalah brand-brand produk yang mereka ni memang nak elak daripada menggunakan terma-terma medical tersebut supaya tidak di-ban oleh KKM. Sebab KKM sangat-sangat sensitif lah terhadap perkara-perkara sebegini. So kalau kita cakap dalam konten yang biasa ni mungkin boleh. Untuk setengah brand dia tak berapa sensitif sangat, tapi untuk brand-brand tertentu memang dia maybe dah berada dalam radar lah. So kadang-kadang kita tak boleh nak cakap steroid, walaupun benda tu memang tak ada steroid, tapi kalau kita cakap krim tu tak ada steroid pun sebenarnya tak boleh. So itulah yang kadang-kadang menyukarkan kita sebagai orang yang nak recommend produk ni untuk menggunakan perkataan eczema dalam kita punya video. So kalau ada konten-konten yang saya sebut tentang kulit sensitif dan kulit kering, boleh tak orang eczema pakai produk tersebut? Kalau tanya saya memang boleh sangat lah. Okay? Sebab dia adalah masalah yang sama. Cuma eczema ni dia lebih kompleks sebab dia berkaitan dengan imun, dia berkaitan dengan usus. Dan saya rasa ramai yang setuju juga. Mungkin kita tak nak lah seller-seller yang tidak bertanggungjawab ni untuk claim. Contohnya, boleh merawat eczema, boleh menyembuhkan eczema. Sedangkan untuk menyembuhkan eczema secara total ni sangatlah susah. Okay? Sebab dia melibatkan bukan saja kulit, tapi melibatkan sistem imun dan juga kesihatan usus. Ada macam-macam lagi lah. Inflammation factor dalam badan. Benda-benda ni sangat-sangat berkait rapat lah dengan kesihatan eczema tu sendiri. So, itulah serba sedikit perkongsian daripada saya. Memang ada brand-brand yang saya tak boleh nak sebut perkataan eczema dan saya kena sebut perkataan kulit sensitif dan kulit kering saja. Tapi itu tidak bermakna produk tersebut tidak boleh digunakan untuk orang yang ada eczema. Okay?